Ni ada tu cerita orang tahu tak pasal sejarah Balai Pukat. Ni kira zaman dulu kala punya cerita lah kat Semang Prai tak. Balai Pukat ni dulu kira satu kampung nelayan Melayu punya tak, yang duk ada kat sini lama punya kat area Semang Prai. Cerita ni depa kata kira cerita daripada orang tua duk main cerita lah. Depa kata dulu depa ada jumpa batu nisan lama punya kat satu kubur di kawasan Balai Pukat ni. Depa tanam orang mati yang kita boleh tengok sampai lah duk ada tak. Ada depa duk main cerita beritahu dulu kawasan kubur Balai Pukat ni dulu depa dah tanam tau apa nama mayat apa para alim ulama kot yang dahsyat punya di kawasan Semang Prai ni. Kubur ni pun depa kata dah lama dah duk ada tani tak sebelum zaman orang putih main jajah di Tanjung Penaga pada tahun 1786 dan Semang Prai pada tahun 1800. Kira lama main cerita lah. Okey, lepas tu kat sini ada surau Balai Pukat. Lama punya duk ada kat sini. Surau ni dulu kira satu rumah ibadat dan tempat mengajar agama yang duk ada lama tang ni. Kan dulu kira kat kawasan ni kira surau ni kira macam satu tempat memang orang duk main semayang apa semua tak. Surau Balai Pukat ni depa kata dia punya binaan asal ada, depa pindah dari tapak asal. Lepas tu depa main ubah suai pula bagi jadi macam lain pula tak. Lepas tu bentuk asal surau ni dulu depa kata buat daripada kayu dan apa nama guna atap nipah ke apa ke. Dan kalau dulu kita tengok memang simple tak. Dia punya design tau. Surau tu kan macam warisan memang tak. Balai Pukat ni depa kata dulu dalam 200 tahun yang lalu lah. Depa kata kawasan ni dulu ada apa nama sawah padi tu yang diusahakan oleh apa nama Haji Abdullah bin Muhammad. Depa ni depa kata satu orang pakar punya tak. Gila-gila punya dahsyat dalam bidang pertanian. Haji Abdullah ni depa kata dia dibawa mai oleh apa nama syarikat India Timur Inggeris tak dari Perlis untuk mai buka apa nama satu sawah padi tak di Balai Pukat masa tu. Time tu kira lebih kurang tahun 1805 lagu tu lah. Kira lama punya cerita lah. Orang putih suruh dia main tanam padi ni sebab mereka nak syurus syapadu lah. Syurus syapadu ni kira makan nasi lah. Mereka kata dulu orang Perlis ni memang dahsyat, berantu dan bergerun dalam bidang pertanian. Sebab tu orang putih ni panggil mereka ni semua orang Perlis main upah apa nama Haji Abdullah ni untuk urus tanaman padi dan pengeluaran beras di apa nama di Balai Pukat ni. Alah, takkan dulu Haji Abdullah ni main seorang style Lone Ranger kot. Dia mesti bawa main orang-orang dia sama betul tak? Gila, takkan seorang kot boleh main urus sawah padi kan. Dia mesti bawa main dia main orang apakah duk main kontrol tak kan. Dia nanti jadi macam kontrol lah. Dia nanti kontrol depa ni nanti buat kerja lah betul tak? Belah hantu raya tak apalah, boleh duk main suruh hantu raya tu buat kerja. Lepas tu upah apa nama ni jamu telur ayam, pulut kuning, lepas tu kuah taruh atas. Okey, lepas tu depa beritahu orang Perlis ni depa ada buat satu penempatan tau kat area barang dalam. Depa ni kerja sawah padi, lepas habis kerja lepas balik duduk relax tang kawasan tu lah, tang barang dalam tu. Alah, takkan depa ni semua lepas habis kerja depa duduk tidur kat tepi bendang ke tak? Mesti depa ada rumah. Tu yang depa kata dulu depa ada buka satu penempatan yang apa nama, yang nama lah ni apa? Kampung Perlis tu. Mana ada satu nama depa buat nama kampung yang tak ada kena-mena. Mesti ada cerita memang tak? Okey, tu cerita 200 tahun yang lalu. Okey, lepas tu pula masa Jepun attack Melaya punya time pada tahun 1941 kot di Semang Prai. Depa kata tentera Jepun time tu depa tembak gila-gila memang meriam kat arah tangki minyak Shell yang duk ada dekat kubur ni apa Balai Pukat. Tapi nak buat macam mana? Depa kata meriam yang tembak kat arah tangki minyak tu semua pun pelantin apa ni kat arah Padang Tiga Segi. Dan ada juga peluru meriam yang terpelantin masuk laut. Lepas tu tentera Jepun jadi aplah jingga tu jadi heran. Pasal apa kejadian luar biasa ni boleh jadi tak? Mereka pun jadi Allah. Pasal apa jadi macam ni tak? Lepas tu mungkin mereka cakap macam ni kot. Allah ini wacaci sikit mau tanya ni. Apa pasal ini meriam tembak tak kena no. Ni toya makmin yang belah bang. Okey, tentera Jepun jadi aplah jingga. Tentera Jepun mereka terpaksa bawa semua peralatan tentera mereka ni semua pindah pergi kat apa Jalan Wood di barang dalam batu guys. Lepas peristiwa tu, tentera Jepun ni punya ketua yang terlibat dalam misi apa nama nak tembak tangki minyak Shell bagi meletup ni, dia pun duk fikir tu, Allah apalah. Dia kata kegagalan depa ni nak bagi hancur apa ni minyak apa tangki minyak ni mungkin disebabkan kawasan ni ada kubur keramat apa tahu dia kan. Depa pun duk ingat mesti ada satu macam power misteri memang tahu kan. Kira macam duk protect kawasan ni lah. Depa pun jadi macam apalah lah dia kan. Kalau meletup tangki minyak ni kira pocik terus lah kawasan ni betul. Lepas tu tentera Jepun jadi tak boleh fikir tu betul. Jadi terpaksa dia kira orang tapak angkat bungkui tu belah tu daripada kawasan ni. Depa pindah pergi Kuala Prai. Lepas tu depa buat satu markas tentera dan tempat pancung kepala kat situ. Yang mana orang salah depa nanti bawa pergi satu tempat, depa nanti suruh orang salah tu korek lubang tau. Lepas korek lubang depa suruh melutut tepi lubang tu. Lepas tu depa dicantai terus kepala. Time duk tergedik-gedik tu depa penendang tu jatuh dalam lubang. Lepas tu depa tikambui. Kan? Dahsyat betul time ni. Di Balai Pukat ni juga ada satu kelang lubuk apa biji timah tau. Dahsyat gila-gila dalam dunia ni. Milik syarikat Strait Trading Company STC.
Kelang ni dibina di Sabang Perai tau. Selepas first punya operasi kilang depa di Pulau Berani, Singapura dalam tahun 1887. Kilang STC atau lah ni depa panggil nama Malaysia Smelting Corporation kot, MSC. Ni dulu depa main buka tau kilang kat kawasan tepi laut dekat dengan kawasan nelayan di Balai Pukat. First punya time dalam tahun 1901 di Sabang Perai. Lama depa buka. Lepas Perang Dunia Kedua, syarikat STC ni depa ada buat rumah-rumah tau dan quarters untuk depa punya staff suruh main duduk tang tu lah, betul tak kan? Quarters tu semua depa bina kat area Jalan Pantai dan Jalan Allen di Batuas. Depa kata masa mula punya time quarters ni dibina untuk buruh-buruh kilang keturunan Jawa ke apa untuk main relax kat quarters ni lah kan. Depa suruh main tidur kat situ lah. Masa mula sebelum quarters ni siap, depa ni semua orang Jawa ni semua depa duduk kat satu tempat tau dekat dengan kilang. Di di kawasan lah ni depa panggil Kampung Jawa. Dekat kawasan tu. Okey, hangpa tengok. Nama kampung tu mesti ada sangkut paut punya. Betul kan? Tak ada orang nak buh nama kampung yang tak kenal-mengenal, betul kan? Mesti ada pasal punya, betul tak? Okey, kilang STC ni bukanlah 100% semua orang Jawa yang kerja. Campur-campur lah, semua bangsa ada kerja kat sini. Bapak aku pun dulu biasa kerja kat kilang ni. Dia masuk kerja tahun 1957. Lepas tu dia berhenti pada tahun 1999. Dia kerja sini kira orang lebih 40 tahun tu. Dulu hangpa tahu gaji dia sehari Farid. Dulu gaji RM3, 6 kupang 4 duit dulu tu. Sehari, yang tahu tak? Tu pun dia boleh bela anak hampir besar. Orang lah ni gaji tinggi, jawatan gila-gila punya level 7 petala langit. Tapi hantar mak bapak pergi duduk rumah orang tua. Enar lah deh. Okey, kat Kampung Jawa ni dulu kira satu penempatan orang-orang Jawa yang mai dari Singapura pindah ke Sabang Perai untuk main kerja kat kilang STC ni lah. Dulu kalau hampa nak tahu, penduduk area Balai Pukat, Kampung Jawa, quarters kilang STC di Jalan Allen dan Jalan Pantai ni memang ramai gila-gila punya. Tapi lah ni apa mentara? Okey, contoh macam penduduk di quarters STC ni. Dulu sini penduduk dia memang hidup setiap aman damai punya. Semua boleh campur, tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, semua boleh campur. Main pun sekali, tak ada style kalian amput, rasis, cempera, bewak ke apa ke ni semua. Semua pueti. Semua sama aja time tu, tak kira lah mereka ni keturunan mai turun daripada atas langit ke, keturunan mai daripada Tomtik ke, semua friendly. Kan? Semua boleh campur. Time tu semua mereka boleh hidup style harmoni tanpa ada gangguan daripada mana-mana jendalu atau daripada mana-mana mekamjat yang ada kepentingan yang duk main hasut orang berdiri pecah belah ni. Time tu semua harmoni. Dulu memang sempoi kawasan ni. Mana duk pi pun memang tak boleh jumpa dah tempat ni. Kira dulu kalau suruh Balai Pukat ada mereka buat gotong royong ni, Cina Hindu pun biasa main tolong tu. Mereka biasa main bersih kolah surau, lepas tu main main cangkui kubur apa semua ni kan di kawasan Balai Pukat ni. Memang dahsyat betul time tu. Lah ni mana nak ada style macam ni. Lah ni semua orang style lain macam. Lah ni semua orang depa style depan mana mulut, belakang depa cincang kita tak ingat nah. Aplah betul lah. Kawasan ni yang boleh jadi elok pocik ni semua bermula lepas pada projek pembinaan lebuh raya lingkaran luar Batuas Boa ni siap lah kan. Pada hujung tahun 1990-an macam tu. Yang mana yang duduk sini, yang keduk kawasan-kawasan berdekatan ni semua yang duduk ada ni semua pakat lari habis-habis pergi duduk sana merata corak lepas lari. Berpindah pergi mana hutan banat mana apa semua. Semua jadi kawasan ni jadi tak ada orang lah. Dulu kawasan ni memang ramai. Lepas tu jadilah Ap Serena PT dan Ayoyo Karawale. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.